Hello guys, tahniah kepada sahabat-sahabat yang ambil peluang jadi pengguna yang bijak. Pengguna yang bijak ni ialah pengguna yang menggunakan SIM kad tunggal. Okey, selain daripada kita nampak ada 10 manfaat kebaikan yang ada dalam tunggal ni, kita nampak dia punya coverage Celcom Digi, data tak habis boleh carry forward, ada insurans percuma, kita boleh kekalkan nombor lama, okey, ataupun kita nak guna nombor baru, ada pula package umrah percuma, ada khariat kematian, blacklist pun boleh guna, tiada kontrak, okey. Dia bagi pecara-pecara percuma setiap bulan 4GB. Okey, dia panggil setia GB. Dan yang last sekali ialah kita boleh wariskan kepada waris kita untuk meneruskan bisnes yang ada dalam Tun Wow ni. So, ambillah peluang, manfaat kebaikan yang ada dalam Tun Wow, kebajikan yang disediakan. So, kalau kita nampak ini satu benda yang baik, manfaat dan patuh syariah, kita boleh war-warkan, kita boleh sebarkan kebaikan ni. So, setiap orang semua guna top up, nak pakai data setiap bulan, perlukan internet untuk bayar. Tapi kita bayar RM50. Okey, bukan setakat itu je. Kita bayar RM50, kita boleh dapat cashback balik. RM50 ni kita bayar untuk beli top up. Okey, dia akan bagi kita berapa GB, dia akan bagi 140GB unlimited call. So, kita akan dapat cashback balik semula. Okey, 3% ke 5%. Bukan setakat tu saja. Dia akan bagi kita point. Dia akan bagi kita point ni boleh digunakan untuk redeem balik semula. Kita nak beli data ataupun kita kumpul sebanyak mana mungkin point ni boleh digunakan untuk tebus untuk pergi ke umrah secara percuma, dan ataupun kita nak pergi melancong lah. Okey, so banyak lagi lah manfaat kebaikan dia yang ada dalam Tun Wow ni. So, cara untuk kita register dia sangat mudah. Kita boleh cari dealer yang ada, spesialis yang ada di dalam Malaysia ni banyak. Kan kita nampak sendiri ramai sekarang ni yang tengah buat affiliate program yang ada dalam Tun Wow ni. Sebab apa? Mereka boleh jana pendapatan mereka setiap bulan, dan mereka tak perlu lagi fikir untuk bayar setiap bulan. Sebab apa? Mereka dapat hasil. Gunakan handphone kita ni. Okey, kita gunakan platform ni untuk apa? Mendatangkan hasil, keuntungan kepada diri kita dan keluarga kita dan seluruh manusia. Itu yang baiknya. Jadi dia bukan setakat berhenti setakat itu saja. Okey, banyak lagi kebaikan, manfaat yang kita dapat bila mana kita menggunakan SIM card Tun Wow. Okey, kalau kita nak register, dia ada banyak cara dia. Kita boleh register secara jarak jauh ataupun jarak dekat. Okey, face to face pun boleh, tak ada masalah. Kalau jarak jauh, kita boleh gunakan link. Dekat situ anda boleh pilih Lite Pro Business SIM card yang anda mampu miliki. Okey, kalau kita guna Lite, hanya RM20 saja, RM19.5 saja. Beli dalam line, dalam promosi yang ada. Kemudian kalau kita nak guna Pro, tak banyak. Pro dalam RM49.5 saja. Lite Business dalam RM110 campur dengan SIM card lebih kurang RM128 ke RM130. Kita terus dapat 240GB dengan RM60 punya plan dan unlimited call. Okey, bukan setakat itu, anda akan dibayar secara percuma coverage insurans sebanyak 54K. RM50,000 untuk personal accident dan RM4,000 lagi untuk life insurance serta khariat kematian disediakan bila anda mengguna 6 bulan ke atas. Okey, anda dapat sesuatu. So, bolehlah like, comment, share, repost jika VTT ini manfaat. Assalamualaikum.